Nampak tak? Inilah gedik. Sebab kita buat daripada beras. Kak Ti blend sendiri beras. Tu nama dia talang gedik kan? Itulah gediknya. Tu keladi. Ini keladi. Keladi. Kalau satu loyang ringgit Kak Ti? Satu loyang RM38. Ini untuk durian. Durian RM48. Durian RM48? Durian RM48. Ini sebab Kak Ti guna D24. D24. Kita blend isi dia. Yang kecil RM5. Durian RM7. Kita ada satu ni, pulut hitam. Okey, pulut hitam RM6. Ini cendol lah. Cendol. Cendol. Habis kalau nak booking dengan Kak Ti 2 hari sebelum ke macam mana? Dia kena booking sehari sebelum lah. Okay. Tapi kalau datang awal, insyaAllah ada lagi yang setalam. Tapi kalau datang lambat macam ni, dah tak ada lah untuk yang salam. Yang terpilih je lah. Dia dah campur kan dia? Dia kena campur lah. Untuk, ini jagung Jagung? Jagung Kak Ti guna jagung tongkol. Memang ada jagung atas bawah. Baik. Habis jadi ejen boleh? Boleh. Nak join ejen. Selangor, luar Selangor pun boleh. Susah buat talang gedik Kak Ti? Dia sensitif. Dia tak susah kalau yang dah biasa ya. Sebab ada yang melekat, ada yang ni. Kalau kita dah biasa dia tak susah, tapi dia sangat sensitif. Baik. Berapa tahun dah Kak Ti buat talang gedik ni? Kak Ti 14 tahun dah. 14 tahun dah alhamdulillah 14 tahun dah. Ejen mata ada. Selangor ni lebih kurang kami ada ejen dalam 12 tempat dah lah. Baik. Boleh buka Kak Ti? Untuk join ejen Sabtu Ahad saja pun boleh. Habis Kak Ti buka pukul Kak Ti? Buka pukul 10. Habis tutup paling lambat pukul 6. Cuma kalau hujan tu bukan lambat sikit lah. Lambat pun tak lambat lah. Buka je dalam hujan pun. Cuti Isnin sahaja. Baik, saya makan dulu Kak Ti Okey, boleh. Okay, bismillah. Okay, Kak Ti, nice. Okay, Terima kasih.